Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang dasar 2. Apa itu dasar 2? Mari kita saksikannya. Dasar 2 ialah kegiatan pelajar dalam menyertai aktiviti kokurikulum adalah wajib. Seterusnya, penyertaan murid itu adalah wajib. Dasar ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai satu langkah penting untuk membentuk murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga seimbang dari segi sahsiah, jasmani, emosi dan sosial. Hadirin sekalian, kegiatan kokurikulum merupakan aktiviti di luar bilik darjah yang melibatkan pelbagai bidang seperti sukan, kelab, satuan dan badan beruniform. Melalui penyertaan aktif dalam kokurikulum, murid berpeluang untuk mengasah bakat terpendam, membina keyakinan diri, belajar bekerjasama serta memupuk semangat kepimpinan. Inilah yang dimaksudkan dengan pembangunan insan yang holistik seperti yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dasar yang mewajibkan penyertaan semua murid dalam aktiviti ini juga memberikan peluang kepada murid untuk menyertai aktiviti yang berfaedah. Ia bukan sekadar memenuhi syarat kehadiran tetapi bertujuan untuk melatih murid menjadi warga negara yang berdaya saing. Malah, penyertaan aktif yang dalam kurikulum kini diambil kira dalam penilaian PHSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Seterusnya, ia menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pentaksiran murid di Malaysia. Selain itu, dasar ini turut berperanan mengelakkan murid daripada terlibat daripada gejala yang buruk seperti poteng sekolah, melepak atau terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat. Dengan adanya aktiviti kokurikulum yang menarik dan tersusun, masa lapang murid dapat dimanfaatkan ke arah perkara yang positif dan membina jati diri yang kukuh. Kesimpulannya, dasar yang mewajibkan penyertaan dalam kegiatan kokurikulum bukanlah beban kepada murid, tetapi satu peluang untuk mereka berkembang secara menyeluruh. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan, sebaliknya ia adalah sebahagian penting dalam pembentukan model insan yang seimbang, berilmu dan berakhlak mulia, sejajar dengan aspirasi sistem pendidikan negara kita. Saya akan menerangkan isi-isi penting dalam dasar kedua dalam aktiviti kokurikulum, iaitu kegiatan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum di sekolah rendah adalah diwajibkan. Isi yang pertama dalam dasar kedua ini ialah menggalakkan pembangunan insan yang seimbang dan holistik. Dasar ini diwujudkan bagi memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, melalui penyertaan dalam kokurikulum juga, murid dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang membina kekuatan fizikal dan mental, iaitu sebagai contoh, aktiviti sukan meningkatkan kecergasan dan daya tahan tubuh mereka. Selain itu, melalui penyertaan dalam kelab dan persatuan melatih kemahiran berfikir serta membuat keputusan. Inilah yang selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Seterusnya, isi penting yang kedua pula ialah melahirkan murid yang berdisiplin dan berdaya saing. Melalui aktiviti kokurikulum, murid dididik untuk mematuhi peraturan, menghormati guru serta menepati masa. Disiplin yang diterapkan dalam badan beruniform seperti kadet remaja sekolah atau pengakap. Contohnya, menjadikan murid lebih bertanggungjawab dan beretika semasa menjalankan tugas. Selain itu, aktiviti di luar kelas memberi ruang kepada murid untuk mencabar diri dan bersaing secara sihat. Sikap ingin maju dan tidak mudah berputus asa atau mengalah, inilah yang membentuk semangat dan daya saing yang tinggi dalam diri pelajar semua. Seterusnya, isi yang ketiga pula ialah meningkatkan kemahiran insaniah dan kepimpinan. Penyertaan dalam kokurikulum turut menjadi latihan awal atau pendedahan awal bagi murid-murid untuk membina kemahiran insaniah seperti komunikasi, kerja berpasukan dan kepimpinan. Apabila murid diberi tanggungjawab selaku ketua pasukan atau bendahari ataupun setiausaha, mereka mempelajari untuk mengurus masa mereka.
Selain itu, mereka juga dapat membuat keputusan dan berinteraksi secara berkesan dengan rakan-rakan sekelas atau bukan sekelas. Akhir sekali, kemahiran seperti ini amat penting dalam kehidupan sebenar di luar sekolah dan menjadi nilai tambah apabila melangkah ke alam pekerjaan kelab, turut menjadikan murid-murid sebagai insan yang mampu menjelaskan tanggungjawab dan amanah dengan berkesan. Selain itu, kegiatan kokurikulum bukan sahaja penting untuk pembangunan sahsiah murid, tetapi juga menjadi platform utama dalam menyatu padukan murid daripada pelbagai latar belakang. Melalui penyertaan dalam aktiviti sukan, kelab atau persatuan, murid dapat berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama atau status sosial. Hal ini membantu mereka membina semangat kekitaan dan menghargai kepelbagaian dalam kalangan rakan-rakan. Selain itu, apabila murid bekerjasama dalam aktiviti sukan, kelab atau pasukan beruniform, mereka belajar untuk menghormati perbezaan pendapat dan menerima kekuatan serta kelemahan masing-masing. Dalam situasi ini, semangat toleransi dapat dipupuk dengan lebih mendalam kerana mereka belajar bahawa kejayaan hanya boleh dicapai melalui kerjasama dan saling menghormati. Sebagai contoh, pertandingan rumah sukan atau aktiviti gotong royong di sekolah mengajar murid untuk bekerjasama sebagai satu pasukan tanpa mengira latar belakang. Mereka saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan belajar untuk mencapai matlamat bersama. Usaha seperti ini sejajar dengan matlamat kerajaan untuk membina perpaduan nasional melalui sistem pendidikan agar generasi muda dapat hidup harmoni dan bekerjasama demi kemajuan negara. Terusnya, kokurikulum juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membina kepribadian dan masa depan murid. Salah satu sebab utama mengapa kokurikulum diwajibkan di sekolah ialah kerana ia turut diambil kira dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum atau lebih dikenali sebagai PAJSK. Melalui PAJSK, markah kokurikulum menjadi sebahagian daripada penilaian keseluruhan pelajar, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga dari aspek sahsiah dan kepimpinan. Ini bermakna penglibatan aktif dalam kokurikulum boleh membantu mengiatkan prestasi keseluruhan murid di sekolah. Selain itu, pencapaian dalam aktiviti kokurikulum seperti menjadi peserta debat, atlet sekolah atau pemimpin persatuan juga amat bernilai. Semua ini boleh dijadikan bukti keaktifan dan kemahiran insaniah seseorang murid apabila memohon ke universiti atau pekerjaan pada masa hadapan. Majikan dan pihak universiti kini bukan sahaja melihat keputusan akademik, tetapi juga menilai sejauh mana seseorang pelajar aktif dan berkebolehan memimpin serta bekerjasama dalam pasukan. Kesimpulannya, hal ini menunjukkan bahawa kokurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan, tetapi ia memberikan kesan yang benar terhadap masa depan murid. Sama ada dalam pembangunan akademik maupun kerjaya, maka setiap murid seharusnya mengambil peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang kokurikulum di sekolah. Kegiatan kokurikulum juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu murid menjauhi gejala negatif. Apabila murid melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti seperti sukan, kelab atau pasukan beruniform, masa lapang mereka akan diisi dengan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dalam gejala sosial seperti ponteng sekolah, melepak tanpa tujuan, ketagihan gadget atau terpengaruh dengan rakan sebaya yang membawa pengaruh buruk. Selain itu,
Penglibatan dalam kokurikulum juga membantu murid membentuk disiplin dan tanggungjawab diri. Dengan adanya jadual aktiviti yang tersusun, mereka belajar untuk mengurus masa dengan baik serta menyeimbangkan antara pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah. Sikap ini bukan sahaja menjauhkan mereka daripada kegiatan tidak sihat, tetapi turut melatih mereka menjadi individu yang berfokus, bersemangat dan berfikiran positif. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat bahawa kegiatan kokurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan, tetapi ia juga menjadi benteng utama dalam membentuk sahsiah murid yang baik dan mencegah mereka daripada terlibat dalam gejala sosial yang boleh merosakkan masa depan. Seterusnya, mengembangkan bakat dan potensi diri. Kurikulum juga membuka ruang kepada murid untuk mengenal pasti dan mengasah bakat masing-masing. Ada murid yang mungkin tidak menonjol dalam pelajaran, tetapi menonjol dan mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang sukan, muzik, seni atau kepimpinan. Melalui aktiviti seperti pertandingan bola sepak, tarian, pidato atau drama, murid dapat menonjolkan potensi yang mungkin tidak dapat dilihat dalam pelajaran atau bilik darjah. Ini dapat meningkatkan keyakinan diri serta memberi peluang kepada mereka untuk berjaya dalam bidang yang diminati. Seterusnya, menggalakkan gaya hidup sihat. Aktiviti fizikal dalam kurikulum seperti sukan dan permainan menggalakkan murid mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Ini sangat penting dalam era moden yang banyak dipengaruhi oleh teknologi dan gaya hidup sedentari. Selain kesihatan fizikal, aktiviti luar bilik darjah juga membantu kesihatan mental, mengurangkan tekanan belajar dan memberikan ruang kepada murid untuk berinteraksi dengan alam sekitar dan rakan-rakan. Selain itu, mengukuhkan hubungan antara guru dan murid. Kegiatan kokurikulum memberi peluang kepada guru dan murid untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai berbanding di dalam bilik darjah. Guru dapat mengenali potensi murid secara lebih dekat, manakala murid pula dapat belajar untuk menghormati guru sebagai pembimbing dan rakan dalam aktiviti. Hubungan ini bukan sahaja untuk mengeratkan silaturahim, tetapi juga untuk mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan menyeronokkan. Akhir sekali, menyokong aspirasi dan pendidikan negara. Dasar penyertaan wajib dalam kurikulum dapat menyokong aspirasi murid Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM yang menekankan 6 elemen utama iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, peribahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Kurikulum menjadi salah satu medium penting untuk merealisasikan aspirasi ini kerana ianya menggabungkan pembelajaran akademik dengan pembangunan nilai dan sahsiah diri. Sebagai rumusan, dasar yang mewajibkan penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sebaliknya, merupakan satu langkah strategik bagi melahirkan generasi pelajar yang seimbang dan berkualiti. Melalui kokurikulum, murid bukan sahaja dapat menambah ilmu dan kemahiran, tetapi juga membina jati diri, disiplin serta semangat kerjasama yang tinggi. Aktiviti seperti sukan, kelab, satuan dan badan kokurikulum menjadi medan terbaik untuk mengasah bakat serta menanam nilai kepimpinan dan tanggungjawab. Oleh itu, setiap murid
perlulah mengambil peluang yang ada dengan menyertai kegiatan kokurikulum secara aktif dan bersungguh-sungguh. Jadikan aktiviti tersebut sebagai wadah untuk membina keyakinan diri, meningkat kompetensi serta memupuk semangat kesetiaan terhadap sekolah dan negara. Guru-guru pula berperanan sebagai pembimbing yang membantu murid memahami nilai sebenar di sebalik setiap aktiviti yang dijalankan. Marilah kita bersama-sama menyahut dasar ini dalam kehidupan dengan hati yang terbuka dan semangat yang tinggi. Anggaplah kokurikulum bukan sekadar kewajipan, tetapi ia satu peluang untuk setiap murid menggadaikan pengalaman yang berharga semasa keberadaan mereka di sekolah. Jika setiap murid dapat mengamalkan aktiviti ini dengan sepenuh komitmen, nescaya kita akan melahirkan generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga cemerlang dalam kepribadian dan kepimpinan. Setakat ini sahaja perbincangan daripada kumpulan kami. Sekiranya ada tersalah kata atau penyampaian maklumat yang kurang jelas, kami memohon maaf dengan penyusuan 10 jari. Setakat ini sahaja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.